Dan Singapura nampak potensi ini, so mereka sanggup invest, bayar pada Sophian bagi mendapatkan perkhidmatan Sophian. Serius saya tak faham dengan sebahagian, bukan semua, tapi setengah netizen yang duk mengata, duk maki, duk kecam Sophian sebab buat video mempromosikan pelancongan Singapura. Sampaikan ada yang tulis, kenapa duk promote negara luar? Kenapa tak promote negara sendiri? Lagi teruk siap tulis lagi, Sophian ni pembelot negara, pengkhianat negara. Apa punya perangai ni? Guys, boleh tak kita beza di antara urusan bisnes, urusan secara profesional dan urusan secara peribadi di atas kapasiti personal. Kalau Sophian di atas kapasiti peribadi secara personal, dia buat video free saja nak promote Singapura, okey, tu lain cerita. Tapi sekarang ni Singapura, mereka yakin dan percaya kepada kepakaran, kemahiran dan juga perkhidmatan Sophian. Lalu mereka bayar, mereka invest kepada Sophian buat video yang berkualiti bagi mempromosikan negara mereka. So what's the problem? Dan Sophian dicari makan. Kalau nak servis Sophian, bayarlah dia. Dan saya kena puji Singapura sebab mereka bijak. Mereka tahu antara prospek yang berpotensi untuk menjadi pelancong negara adalah rakyat Malaysia. Dan Sophian adalah wajah Malaysia. Dan Sophian pula diiktiraf di peringkat dunia. Sophian ni sampai tahap influencer di peringkat global, Zack King, mengiktiraf kepakaran Sophian. Dan Sophian dah jumpa selebriti-selebriti di peringkat global seperti Tom Cruise, Will Smith, Chris Hemsworth, Paul Rudd. Ramailah. Nak sebut bahawa Sophian ni dia bukan hanya diiktiraf di peringkat Malaysia, di peringkat Asia, malah di peringkat dunia. Dan Singapura nampak potensi ini, so mereka sanggup invest, bayar pada Sophian bagi mendapatkan perkhidmatan Sophian. Yang sepatut kita risau ialah mana pergi menteri yang bertanggungjawab untuk mempromosikan pelancongan negara. Daripada dok buat video-video kontroversi yang sebelum ni kadang-kadang tidak membawa imej dan identiti negara Malaysia yang sebenar, malah terpalit dengan isu-isu kontroversi seperti arak dan sebagainya, kenapa tak fokus menghasilkan konten-konten yang memanfaatkan pakar-pakar daripada tempatan, pakar-pakar dalam negara? Dan ya, memang bagus negara kita sedang memanfaatkan AI. Tapi kena ingat, biarlah kita yang memperhambakan AI, bukan AI yang memperhambakan kita. Biar kita yang memperalatkan AI, bukan kita yang diperalatkan oleh AI. Contoh, kita nak buat video-video mempromosikan negara kita. Jadi di atas nama jimat kos, kita gunakan AI. Akhirnya, kita mengesampingkan, kita mengenepikan, kita meminggirkan pakar-pakar dalam negara. Dan bila ada negara luar memanfaatkan pakar dalam negara kita, kita merentan, kita meroyan. Dan saya cerita ni bukan sembang kosong. Sophian ni junior saya di sekolah menengah dulu. Dia ni budak baik, budak yang dengar cakap cikgu, tak buat hal, rajin solat jemaah. Dan saya pernah bersembang dengan Sophian. Ada je klien-klien datang yang sanggup bagi duit dengan bayaran yang tinggi. Bukan ribu-ribu, bukan belasan ribu, malah puluhan ribu. Tetapi kerana klien ni terbukti jelas bersubahat dengan negara haram, dia tak ambil klien tersebut. Nak sebut Sophian ni berprinsip bila dia ambil job bukan sesaja kerana duit semata-mata. Sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia berbangga sebab ada anak Malaysia muda lagi, kepakaran dia diiktiraf di peringkat dunia. Bukan kita pergi hentam dia, lanyak dia, pergi cantas dia, seolah-olah kita nak menjahanamkan karier dia. Jadi kepada para netizen dan juga nasihat pada saya sendiri, ingat pesan Nabi SAW. Nabi kata apa? Man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Nabi ingatkan kita, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, dia hanya bercakap yang baik-baik. Kalau tak ada benda baik dia nak cakap, dia duduk diam. Daripada kita komen benda-benda yang tak apa-apa, yang menunjukkan kejahilan kita, baik duduk diam.